Hadir, tanya pada yang hadir semua ni lah. Tanya pada diri sendiri. Okay, Fiza mula join dengan Bayoris ni sebab daripada Ustaz Sofian lah. Ustaz Sofian main jumpa Fiza, masa tu Fiza down sebab Fiza kena kencing, bukan kencing manis, kena kencing dengan orang. Jadi Fiza dah down, lama lah jugalah untuk nak jumpa orang ni sebab Fiza kena banyak jugalah kan. Lepas tu Ustaz Sofian ajak Fiza jumpa untuk sharing. Masa tu Fiza untuk macam label kurang lah sebab Ustaz masa berjumpa dengan Fiza tu dia baca kopi nanduk tu. Kan, dia baca kopi nanduk tu, dia baca dengan air je lah, air mineral je. Dia baca dengan air mineral tu, dia bagi Fiza minum kopi tu sebab Fiza memang suka minum kopi. Hari-hari duduk dekat Old Town ataupun Starbucks pasal tu lah. Selepas Ustaz bagi yang rasa kopi nanduk tu, setiap hari tu Fiza minum kopi nanduk sampai sekarang ni tak minum dah berpeluang. Kalau pergi Old Town pun Fiza minta air panas tu, bila bawa kopi nanduk tu sikit. Dari Fiza sebab Fiza minum kopi nanduk tu, Fiza boleh lari kalau Mengkuan Dam tu 70 meter kan, 7 kilometer satu hari. Fiza boleh buat kerja lagi, Fiza buat transport bank kilang. Petang Fiza boleh buat bank lagi. Yang tadi Wak Nanduk ada cakap yang IQ Max tu kan. Okay, I changes up tu Fiza testimoni untuk anak Fiza lah. Anak Fiza umur 12 tahun dan nak naik umur 13 tahun. Umur 12 tahun dia tak boleh baca lagi masa tu. Lepas tu dia sekolah madrasah. Masa PKP pun cikgu buat Zoom dekat dia. Dia pun ada kelas tambahan, tapi dia susah. Bila dia baca dalam 15 minit dia memang lupa. Lepas tu Fiza bagi sebab hari pertama yang Fiza join dengan Ustaz tu kan, Fiza terus join dengan PhD D1. Petang tu Fiza cakap ke Ustaz jangan balik lagi, Fiza nak kumpul orang. Petang tu juga kawan-kawan Fiza semua datang dekat nasi kandang tu, jumpa semua petang tu, semua join. Hari tu juga Fiza dapat modal yang D1 tu. Lepas tu dalam masa 3 hari 4 hari Fiza ambil keputusan untuk pergi ke kilang ke Sabah Benang. Fiza pergi kilang Sabah Benang, Fiza tu upgrade kepada D4. D4 masa kelas Fiza ambil semua produk, Fiza ambil dekat 20-30 produk Ustaz kan. Sebab Fiza ada banyak produk, jadi Fiza test semua produk. Yang IQ tu Fiza bagi anak Fiza minum satu botol baru. Masa Fiza tahu yang anak baca tu kan, setiap minggu Fiza akan bawa pergi popular untuk baca buku. Lepas tu dia cakap macam ni, ibu saya nak buku ni boleh tak? Dia cakap buku tu sebab dia ada tulisan banyak-banyak kan. Dia cakap Kiki boleh baca ke? Abang dia cakap Kiki dah boleh baca, Kiki boleh cakap macam tu. Berat produknya. Lepas tu dia menunggang untuk tingkatan 1, dia dah boleh hafal dah. Surah-surah yang Ustazah bagi tu dia dah boleh hafal lah. Sampai sekarang dia boleh baca dah.